Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak ceritalah lebih detail sikit, lebih untuk awak semua fahamlah. Dan benda utama sekali yang saya nak tunjuk adalah di mana kedudukan organ kita. Okey, saya kena tunjuk macam ni untuk awak lebih nampak lah, lebih faham. Okey, sekarang ni ini adalah kedudukan pundi kencing kita. Ni yang warna kuning ni, ini tempat keluar air kencing lah. Okey, ini adalah peranakan kita, rahim kita duduk macam ni. Ni keadaan normal lah ni, tempat kita lahir anak semua ikut ni, period ikut ni. Okey je lah. Okey, dan ni adalah usus besar kita dan tempat kita keluar najis tu lah. Okey, dan di sini adanya otot lantai pelvis kita yang sokong kedudukan organ kita, pundi kencing kita, peranakan kita dan usus besar kita. Okey, sekarang ni organ yang sekarang ni lantai pelvis yang sokong kedudukan organ kita ni dah lemah. Bila dah lemah, dia akan melorot turun ke bawah. Apabila lantai pelvis melorot turun ke bawah, pundi kencing, sama ada pundi kencing kita ataupun peranakan kita ataupun usus besar akan melorot turun sama. Okey je lah. Okey, ada orang dia ada satu tombol, iaitu sama ada tombol pundi kencing ataupun tombol peranakan ataupun tombol usus besar. Ada orang ada dua jenis tombol, sama ada pundi kecil dengan peranakan ke, peranakan dengan usus besar ke. Ada orang ketiga-tiga ada. Faham? Okey, ketiga-tiga ada. Apa yang menyebabkan kena tombol ni? Sebab otot lantai yang sokong organ ni lemah. Dia melorot turun. Bila melorot turun, organ kita ni tak kisahlah pundi kencing ke peranakan usus besar, dia melorot turun sama. Okey je lah. Okey, itulah otot lemah tu yang menyebabkan tombol tu. Benda ni turun, organ turun. Dan dia ada stage-stage dia lah. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Okey. Okey, tahap 1 macam mana? Jom. Kita akan belajar ke episod seterusnya. Awak nak tahu, nak belajar, dengar. Okey, bye. Assalamualaikum.